apa hari ni? Suami Ana nak pakai masak tempoyak. Sedapnya. Antum semua, sini. Ya, Safi. Ana nak bagi tahu sesuatu ni. Apa itu, Aunty? Ana baru balik daripada usrah kampung sebelah. Jadi Ana rasa sangat berfaedah kalau kita kongsi ilmu ni. Hadisnya berbunyi begini. Sesungguhnya Allah sangat suka dengan hamba-Nya yang berpenat lelah dalam mencari rezeki. Jom memang Ana rasa lebih bagus kalau kita sampaikan ke orang lain. Mari. Jom. Mereka berdua pun menyampaikan maklumat kepada penduduk kampung yang lain. Lalu, maklumat tersebut pun tersebar luas. Sahih ke ni apa yang dikatakan? Yasmin berjumpa dengan ulama bagi mendapatkan kesahihan terhadap maklumat tersebut. Salah tu, Aunty. Sebenarnya, itu adalah salah satu hadis maudhu. Hadis maudhu ini merupakan hadis palsu dan menyandarkan bahawa segala kata-kata Rasulullah itu adalah satu rekaan dan kebohongan. Agak-agak hari ni berita apa yang best Oh, ni lah dia. Uish, kena bagi dia orang ni. Tak boleh macam ni. Sebelum kita berkongsi berita yang tidak lengkap, kita hendaklah merujuk kepada laman web yang berautoriti, seperti laman web berita.